Yang ni lampu rechargeable yang jenis mudah cas. Yang ni yang lama. Tapak dia ni kecil sikit. Dia tak berapa stabil. Kalau yang baru ni, tapak dia ni lebih lebar dan yang ni lebih stabil. Magnet kaki dia ni lebih kuat. Mudah untuk korang gantung dekat besi, lekat dengan cantik. Untuk buat kerja, kalau pakai lampu ni memang sangat terang. Lampu ni dia ada banyak tempat gantung tau. Korang boleh gantung pakai kaki magnet dia ni. Untuk lekat dekat permukaan besi memang mudah. Tampal je macam ni. Dan kaki dia ni kalau korang nak jadikan lampu meja pun boleh. Boleh adjust macam ni. Adjust dia punya angle ni. Dan kalau korang nak gantung dekat tempat yang tak boleh lekat dengan magnet, korang boleh pakai dia punya clip ni. Dia ada lock macam ni. Mudah untuk gantung dekat kemah. Jadi kalau korang bawa pergi camping, lampu macam ni memang sangat ngam. Banyak tempat gantung. Lampu ni dia ada banyak setting cahaya tau. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala malap macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan lebih terang. Tekan lagi sekali, dia akan lagi terang. Dan yang ni yang paling terang. Dan kalau korang tekan lagi sekali, dia akan mati. Siap ada lampu kecemasan dekat bahagian sini. Lampu warna merah macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan kelip-kelip macam ni. Sesuai untuk jadi lampu kecemasan. Korang boleh cek lampu yang model baru ni. Yang ni kaki dia ni lebih solid dan dia lebih stabil. Korang boleh cek dekat link video.